hasil dia lepas masak ayam masak paprik. Okey, ni lighting kurang cerah sikit tapi tak apa. Jom kita start. Mula-mula tumis dulu serai sampai dia naik bau. Lepas tu kita tumis pula bahan kisar, bawang merah, bawang putih. Okey, lepas tu kita tumis dia. Lepas tu baru kita masukkan pula cili giling. Okey, yang ni pastikan pecah minyak ya. Proses ni tambah air lah. Tambah air bukit pecah minyak. Saya buat dalam 3 kali tambah air. Okay, lepas tu baru kita masukkan pula paste tom yum sikit, sos cili sikit, masukkan sos tomato sikit. Okay, lepas juga kita tumis dia sampai dia bau. Lepas tu baru masukkan ayam. Ini kita masak dengan bahan tadi tu lah. Masak dulu. Okay, gaul-gaul, kacau-kacau biar dia sepati. Lepas tu baru kita ke proses yang seterusnya pula, iaitu masukkan air. Ini bergantung lah ya, sebab ni kita nak bagi ayam masak dulu. Nak masak ayam tu air banyak ke air sikit ke, kemudian nanti pun boleh tambah. Lepas tu masukkan pula daun limau urut, masukkan sos kicap Golden Mountain. Lepas tu masukkan pula sos ikan. Lepas tu kita biar dia sepati, kita season dengan garam sikit, masukkan gula sikit. Lepas tu masukkan serbuk perasa. Okey, lepas tu dah masak tu kita campur pula dengan tomato dan campur pula dengan bawang Holland. Okey, kacau-kacau, nampak kan dia dah macam kurang sikit air tu. Lepas tu masukkan pula dengan air limau. Lepas tu inilah hasil dia. Selamat cuba.